Makanan favorit berbuka saya ialah churros kerana dia manis dan rangup. Makanan favorit saya ialah kari pak sebab dia rangup dan sedap. Jom tanya cikgu lain pula. Jom. Katak kot. Katak sebabnya makan bulan puasa ni sangat nikmat. Sebab makan sejuk-sejuk. Okay. Ula sebab is my favourite. Ulat cempedak. Ulat buah cempedak. Sebab sedap. Ular sebab bulan lain tak ada. Tak ada. Cengkerik. Cengkerik? Bukan cengkerik, yang tu orang panggil apa? Riang-riang. Oh, riang-riang. Sebab dia punya kuah dia tu bila kita makan tu rasa macam wah nikmatnya macam tu. Lipas. Lipas. Dia pedas, dia rasa manis, dia rasa seafood dia, rasa seafood yang kuat. Ikan haruan. Ikan haruan. Maybe kerana rasa dia unik lah. Rasa dia unik. Rasa dia unik. Kemudian kalau bulan-bulan biasa tu jarang ada kan. Cacing. Masa sahur tu pun buka selera. Okey. Makna selang-selang lah. Ada masa kita akan goreng dengan bawang dan lada sikit. Okey. Riang-riang. Rasa dia pedas manja-manja je. Adalah ular. Rasa dia pedas-pedas, lepas tu ada manis-manis sikit. Dan makanan ni tradisi di Perak lah. Memandangkan saya daripada Perak. Ialah tikus. Sebab bila makan, bila buka puasa tu rasa segar je tekak kan. Sedap je. Okay. Kucing. Sebab saya suka makan daging. So dalam murtabak ada daging.